Okey, baik, maklumah dah. Jadi angah royak ni agak jelas, agak faham. Buat lini CB memang angah dah letak masa, letak target. Jadi bila letak target ni angah tak kerja sebenarnya. Tapi memandangkan ramai customer angah beli pembelian luar ni. Dia tu macam mana beli luar tak nak join CB. Jadi tak apalah angah buat gini dah. Angah letak dalam bit kuning tu akan kurangkan 3,000 pound sahaja, dan angah akan buat orang yang mari walk in kedai untuk pembelian susu kami pakai ataupun kopi moringa, satu pembelian satu nama, dua pembelian dua nama. Jadi mudah saja membeli kedai ni angah dah buat siap-siap. Nampak tak? Jelas. Mari beli, isi nama, alamat, nombor telefon dan juga item hak kita beli tu lah. Tu staff angah akan isi lah. Ni untuk kedai. Ada juga customer hak beli basikal ni tak boleh nak join ke? Okey, baiklah, tak apalah. Kira mudah-mudah, kira gini. Pembelian basikal ataupun barang basikal boleh join CB juga. Syarat dia RM250 ke atas, satu nama akan dapat. Nampak tak? Jelas tak? Kalau jelas, orang komen jelas. Angah harap video ni siapa belaka dah. Sebab kadang-kadang orang tak serema pandai beli dalam tu. Mari kita suruh beli dalam tu pun kadang-kadang platform tu dia tak mendaftar. Bila tak mendaftar, kuning pun akan naik. Betul angah ya? Aku tak berjanji angah kata okey, kalau Ikis kata pembelian dalam kedai ni dah capai target angah, mungkin kita akan tutup bit kuning, kita akan cabut terus untuk dalam live. Jelas tak lagi? Jadi untuk orang walk in pun, bermula hari ni video ni dah start. Untuk my walk in pun boleh juga join CB. Ni yang dah buat siap-siap. Baik, harap faham.